adakah dia menjadi pelumba kedua mendapatkan kemenangan hat-trick sebagaimana Akil Ramadan. Mereka akan bermula untuk 8 pusingan. Lampu hijau akan dijawab. Okey. Nampak ada beberapa pelumba jump start. Nampak pada mata kasar tapi kita tunggu. Dan nampak tidak begitu gembira beberapa pelumba kerana agak awal tadi dilepaskan sebelum lampu merah dipadamkan. Dan di peringkat awal kita boleh nampak Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah yang sekarang ini mendahului perlumbaan berada di hadapan. Agak mudah untuk melihatnya kerana racing suit dia berbeza. Di tengah ya Muhammad Alif dan juga Muhammad Aaron Rizki yang nampak seperti bergerak terlebih dahulu. Tapi pada masa ini kita nampak lihat Raja Abdul Rakib yang berada di hadapan mendahului lain-lain pelumba. Selagi awal 8 pusingan baru mereka akan menghampiri di pusingan yang pertama, leg yang pertama. Dia pelumba yang nampak bermula lebih awal tadi, Alif Hafiz. Dan menuju pusingan pertama pun dia nampak sedikit ketinggalan. Namun apapun, Raja Abdul Rakib tidak menghiraukan perkara itu. Dia yang lebih mementingkan, dia fokus kepada perlumbaan. Dia mahu lebih awal untuk meninggalkan pencabar-pencabar. Kita lihat begitu selesa Raja Abdul Rakib dalam setiap sesi, bermula sesi pertama dari latihan bebas. Dan ini pengesahannya jump start. Jump start. Nombor 12 dan 18 tadi. Maknanya Aaron Rizki dan juga Alif Muhammad Hafiz yang akan dikenai right through penalti. Dia sangat merugikan untuk Alif Hafiz. Dan juga seorang lagi pelumba tadi, Aaron Rizki, yang bermula di barisan kedua. Dia bermula petak kedua. Terjatuh. Nombor 10 itu Shazril Akif. Seorang lagi 18. Termasuk pelumba yang dikenakan jump start, Aaron Rizki. Ini adalah risikonya. Seorang terjatuh pasti akan tersangkut di kalangan pelumba yang jatuh di selekoh itu tadi. Ya, ada pelumba itu pelumba yang Aaron Rizki yang patutnya dikenakan right through penalti kerana jump start, tapi nampaknya dia tidak perlu untuk melakukan right through penalti kerana dia telah pun terkeluar dari perlumbaan. Dan kembali perlumbaan pasti 7 pusingan lagi untuk ditamatkan dalam perlumbaan ini. Kedudukan pendahulu jauh nampak dalam perlumbaan ini, jarak antara satu agak ketara juga. Sementara Muhammad Alif, Muhammad Hafiz yang telah nombor 12 yang dikenakan right through penalti sebabkan jump start di awal perlumbaan dia perlu lakukannya pada tempoh yang diberikan. Jika tidak, dia akan diarahkan keluar kerana tidak menurut perintah. Tapi ini akan menyebabkan kehilangan tempat yang agak jauh juga lah. Kerana sekarang di tempat yang ketiga daripada kedudukan podium sekarang. Ya, sayang untuk Alif. Tapi apapun, ini peluang terbaik juga untuk Mishan di tempat yang kedua. Untuk kali pertama untuk dia naik ke podium. Walaupun dia dicabar, namun apapun Raja Abdul Rakib tetap fokus. Dia semakin jauh dan juga semakin selesa. Semakin laju. Semakin laju. Dilakukan masa terpantas 1.22.981 saat. Sini pun dah nampak dia satu pelumba lakukan masa di bawah 1.23 saat. 1.22.981 yang lakukannya tanpa diberi tekanan oleh mana-mana pelumba, tanpa ada pelumba di depan yang memberikan angin. Dia berjaya melakukan catatan terpantas. Setakat ini kita ada baki 6 pusingan lagi akan tamat. Apabila kita melihat kedudukan Raja Abdul Rakib ni yang terlalu selesa, ia seolah menunjukkan dia membawa kemahiran tinggi juga, walaupun fizikalnya kecil, tapi berjaya untuk membawa jenteranya dan begitu selesa dengan setiap selekor, 18 selekor, dan memerlukan 8, melengkapkan 8 pusingan. Dah banyak sesi diharungi 2 hari, ini hari yang kedua, dan menunjukkan ini antara bakat yang mungkin kita akan lihat dari masa akan datang. Raja Abdul Rakib ni mungkin antara sinar yang baru. Realitatnya kita sangat teknikal, memerlukan kamera yang tinggi untuk mereka melalui litar ini. Jadi tapi sekarang ini kemahiran dapat ditunjukkan. Dia sekali lagi membaki catatan masa 1.22.830. Tidak ada siapa memberikan tekanan atau ada pengemudi depan pun. Tapi dia melakukan masa yang kedua, kali kedua melakukan masa terpantas, memperbaiki catatan masa yang sebelum ini. 1.22.830 sekarang ini 2 saat di hadapan Alif Hafiz yang akan kenakan right to penalti, dan Mirchan Alriz yang berada di tempat yang ketiga. Tekanan dari awal lagi. Dan juga peluang untuk Mirchan, Ryan Khoyum juga berpeluang untuk naik ke podium.
Ryan Khorun jentera 11. Dan jika dia berpeluang untuk terus memberikan cabaran untuk perebutan kejuaraan ini, baru pusingan ketiga, dia mengumpul 20 mata dalam kedudukan yang ke-6. Dan ini jika dia naik di podium, ya, satu yang membanggakannya juga, kerana kita akan nantikan nanti Alif pasti terkeluar nanti di tempat yang kedua, dan dia memulakan jump start tadi di awal pelumpaan. Ya, ini memberikan satu kelebihan kepada Ryan. Ini adalah right through penalti yang dilakukan oleh Alif Muhammad Hafiz kerana jump start. Jadi dia akan kena melalui kawasan pit dan geleng kepala saja, kerana di sini ada speed limiter, tidak boleh laju dalam kawasan ini. Jadi menghilangkan masa yang banyak, begitu banyak sekali, dan akan perlu menunggu sehingga diberikan isyarat untuk kembali menyertai perlumbaan. Sebabkan kelengan tempat yang sangat jauh di belakang. Dan Mirchan mengambil alih tempat yang kedua, dan Ali Imran tempat yang ketiga. Ali Imran juga untuk berpeluang naik ke podium juga. Dia beberapa pelumba berpeluang untuk memenangi, terutamanya tempat kedua dan juga tempat ketiga. Mirchan, Ali Imran. Ini pun salah seorang pelumba yang betul-betul kecil juga. Kini berada di tempat yang ketiga, antara pencapaian yang terbaik jika dikekalkan kedudukan ini. Kita boleh nampak perbezaan 3 saat di antara Raja Abdul Rakib dengan Mirchan. Mirchan, Ali Imran. Saya mencari yang rapat di litar adalah Ahmad Ali Imran dengan Ahmad Ryan Qayyum. Nombor 17 dan 11 dan 4 Ahmad Qayyum yang rapat. Dan ada battle yang ada di litar. Sebab kita 3 pusingan lagi akan tamatkan dalam 44. Dan Ryan sudah pun memintas sebenarnya kedudukan Ali Imran. Jadi dia perlu segera, jika nak mendapatkan kemenangan pertama, jadi Ali Imran perlu segera untuk tidak membenarkan Ryan Qayyum terlalu jauh. Ini perebutan tempat yang ketiga sekarang kita lihat. Ryan, Ali Imran, Zil Qayyum, Afiq Shazani yang sedang bersaing. Jadi ada 4 pelumba ini battle yang dapat kita lihat di litar. Perebutan tempat yang ketiga, tempat terakhir di atas podium. Kerana atas 1 dan 2 sudah jauh 4.4 saat Raja Abdul Rakib meninggalkan Mirchan Al-Riz. Dan Mirchan Al-Riz pun meninggalkan Ryan 3.4 saat di belakang. Tapi yang belakang ni kurang dari 1 saat antara mereka. Ryan, Ali Imran, Zil Qayyum dan Afiq Shazani. Rakib setiap lap dia semakin besar, semakin jauh meninggalkan pencabar kedua Mirchan. Pasti Abdul Rakib akan mengungguli untuk meraih kejuaraan ketiga hat-tricknya di sini. Tadi bangan dalam. Bijak. Berani. Itu yang kalau Zil Qayyum masuk dari bahagian dalam. Sektor ke-17 saya nampak tadi. Dia cuba kedudukan yang rapat menuju ke sektor yang pertama ini. Dan Zil Qayyum akan cuba sekali lagi untuk naik terus ke tempat yang ketiga. Dapat ditutup dengan baik oleh Ahmad Ryan Qayyum buat masa ini. Jadi perebutan tempat ketiga itu nampak lebih agresif oleh Zil Qayyum. Dia berpeluang, tapi kena ingat dia kena berhati-hati. Jika satu kesilapan akan terus memadamkan hasratnya untuk naik ke podium. Kita lihat dia beberapa kali cuba untuk memberikan tekanan kepada pelumba di hadapannya. Ryan tidak membenarkan, tidak membuka ruang. Cuba untuk masuk di bahagian dalam juga tak lepas Zil Qayyum. Tapi itu amaran untuk menuju di final lap nanti, di lap yang terakhir. Dia masuk sekali lagi. Dia cuba lagi. Tapi terlalu dalam sangat yang lebih kepada kelebihan kepada Ryan. Tapi kita boleh nampak sekarang ni keempat-empat mereka ada peluang naiki podium tadi. Nasib baik tayar belakang Zil sudah pun menyentuh tayar hadapan Ali Imran. Itu yang saya katakan, mereka perlu berhati-hati. Mereka kini naik menuju 2 selekor terakhir untuk menuju. Dari bahagian dalam sekali lagi. Tindakannya itu bijak di selekor 17. Ada peluang dan juga lepas untuk Zil Qayyum. Terkena. Ali Imran ini saya rasa dia kena. Ali Imran.
Ali Imran. Dia kecewa. Pelumba cilik ini kita tahu semangatnya. Tahun kedua dalam perlumbaan YPSS untuknya. Oh, hasrat untuk naik ke podium terlepas untuk Ali Imran. Kita lihat apa yang berlaku dari bahagian dalam. Zil masuk, kemudian kita lihat begitu rapat. Terkena. Ya. Zil yang terlanggar. Dari belakang mungkin dia terlalu rapat. Bukan dia terlepas dengan Zil tadi. Final lap. Sayang untuk pelumba kecil tadi, Ali Imran, tapi itu adalah satu perkembangan dan juga pengalaman untuknya. Apapun, Zil Khayyim mencuri tumpuan untuk berada di podium. Pelumba cedera mempat. Kita dah lupa nak sebut 6 saat di hadapan Raja Abdul Rakib. Kemenangan yang ketiga berkan yang selesa. Tapi insiden tadi dalam siasatan apa yang berlaku. Tapi buat pasti yang pasti Raja Abdul Rakib tidak dicabar untuk dia berada di depan tinggalkan lain-lain pelumba. Di tempat yang pertama dia tenang sahaja. Kali ketiga musim ini akan menaiki podium, naiki di tengah podium untuk menduduki tempat yang pertama. Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah memenangi perlumbaan. Dan tempat yang kedua juga tidak dicabar, Mirsyan Al-Riz, Muhammad Maziz. 3 yang sedang bersaing dengan Ahmad Rayyan Khayyim yang berjaya menduduki tempat yang ketiga menewaskan Zil Khayyim. Mungkin ketika beri tempuan di hadapan tadi di Selekoh di belakang, dia berjaya merampas tempat yang ketiga dari Zil Khayyim. Kita akan nantikan keputusan rasmi bagi perlumbaan Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah dari Dharma Motor yang berjaya memenangi perlumbaan kali ketiga